Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Apa-Apa Jelas Channel. Tengok video ni, subscribe dan like dulu baru boleh tengok. Hari ni kita nak buat squishy. Nampak ke tak? Sebab kita nak keluar lagi. Kita tengok dulu macam mana squishy tu. Kalau tak sempat, nanti kita buat. Ni dah squishy tu. Ni, kita beli kat DIY. Bento hari tu kita buat ni. Jadi, korang kat DIY je. Kita beli gantung ni. Macam nak buka kat sini. So, kita nak tengok dalam dia dulu macam mana. Jom. Okay. Makan atau lagi kita doakanlah jadi. Tak saja balik. Cara paling penting. Nak buka takut tak jadi. Baju. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya jadi. Barang yang dibagi adalah batang aiskrim. Ni tak tahu nama apa. UA dengan Glubi. Tapi kenapa bergetah? Serbuk apa? Sprinkler. Dia punya tali kitchen ada dua warna. Merah dengan pink. Mestilah kita guna yang pink. Betul lah. Dia ada bagi watercolor. Watercolor tapi cat apa? Cat mata. Lagi ni bekas mungkin untuk letak kod gam. Ni senang lah. Nampak susah-susah. Ni korang bentuk dia. Ni kan kek. Ni kek, ni bunga. Oh, bentuk dia. Dalam ni nak bubuh squishy. Yang kek kita buat yang pink. Yang bunga kita buat dalam ni. Ni dengan ni. Tapi ni comel. Jom buat. Dia start now. Baca dulu dia punya ni supaya kita tahu. Ni dulu. Kan dah tengok kan tadi. Kita buat cepat tak sebab saya nak keluar dah. Jom buat. Nak lapik jap orang. Okey, tadi kita translatekan dalam bahasa Inggeris. Sikit lama bukan sikit. Dia katakan, so yang ni kita kena masukkan gam A dengan gam B. Gam A dengan gam B dalam bekas yang sama lah kan? Tahu lah. Good. ML je weh. Korang jadi kita buka jadi kita buat sendiri dan jadilah. Ini dia kena buat sendiri tau. Bukan dia dah bagi. Dia memang kena buat sendiri. Dia tak bagi tau dia punya ni. Dia hanya bagi bahan dan bekas bentuk.
Dan jadi. Yeay. Ini pula